Cak. Assalamualaikum pa. Okey, bahan-bahan yang kisar tadi, okey aku dah tumis. Lepas tu masukkan daun 50. Sekejap kita masuk daun kunyit. Okey. Tumis sampai dia pecah minyak macam ni. Bagi dia pecah minyak betul-betul, bagi dia masuk betul-betul. Nampak nak? Okey, apa ni aku masukkan pula daun kunyit. Lighting tak berapa cantik sebab potong dah. Padahal dia dah pecah minyak. Nampak dalam kamera macam tak pecah minyak ha. Elok dah pecah minyak ni. Aku nak masukkan serbuk rempah, masuk ayam. Okey apa? Ni baru lighting elok. Okey dah pecah minyak elok. Okey ni aku guna rempah rendang Faiza. Bahan ni. Tu apa kacau dia lah. Ni dah elok dah dia punya lighting. Baru nampak. Tadi ada aku patut aku berendam pakai better boy. Okey. Lagi pecah minyak elok. Sekejap kita masuk ayam apa semua kita biar nak. Kacau dia. Okey nampak. Sikit lagi. Lagi elok rempah semua. Sekejap. Baru kita masuk ayam. Masuk gula merah. Masuk kerisik apa semualah. Garam gula nak. Okey, sekejap kita tengok macam mana kejadian tau. Apa tunggu tau. Stay tune. Okey, apa dah masuk tu. Okey, dah elok dah. Okey, aku masuk pula kerisik. Okey, masuk tu. Kacau nah. Nampak kacau je. Lepas tu aku nak masuk ke ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ayam, kacau. Kacau lagi sebati semua. Tunjuk tadi kita masuk santan pula nampak. Okey, masuk gula, garam, serbuk perasa apa semua nah. Kacau. Kita kacau dia sampai dia pecah minyak apa. Sampai dia pecah minyak. Sampai dia keluar minyak santan. Minyak kelapa sawit, minyak sebab ada kerisik tadi. So kita tutup dia, sekejap kita tunggu nah. Dalam 2 jam, selalu 2 jam lebih aku masak rendang. 2 jam 3 jam macam tu lah. Okey, kita jumpa sekejap apa. Sekmu, bye. Okey, kita sambung balik video. Okey, kat sini ni ketupat nono. Ketupat pala nono yang aku dah rebus tadi hampa. Okey, ni dia masih suam-suam panas-panas sikit lah. Dia lembek. Kalau dia sejuk nanti okey lah. Dia tak berapa lembek sangat. Okey, inilah rupa dia ketupat palas tadi. Rasa dia okey. Aku bubur garam sikit. Dia okey lah. Dia lemak-lemak macam tu. Inilah hasilnya. Okey, ni adalah rendang tadi. Tengok. Okey, rendang pun dah siap, ketupat dah siap. Jadi bolehlah makan. Okey, senang je nak buat apa. Cuba je resepi aku bagi campur-campur tu. Selamat mencuba. Okey apa. Assalamualaikum.